Assalamualaikum guys. So topik hari ni ialah manusia dijadikan Allah makhluk paling mulia sekiranya dia bertakwa pada Allah Ta'ala, dan manusia dijadikan Allah sebagai makhluk yang digunakan akal, dan manusia digunakan Allah Ta'ala sebagai makhluk yang dominan terhadap lain-lain makhluk lah kan. Sebab kerana dominan dia tu menyebabkan harimau, gajah kan, tiger semua kalah lah kan. Dan kerana dominan tu dah, dia nak mendominasi antara satu sama lain kan, nak membesarkan jajahan takluk dan sebagainya. Tu cerita dia, sifat manusia yang tamak, dominan dan ingin menguasai kan. Kisah dia tuan-tuan, manusia kita kan tak suka pada orang yang dominan. Kalau kita nampak orang yang dominan, kita nampak orang kuat kan, mulalah kita dengki, mulalah kita nak jatuhkan, mulalah kita tak puas hati kan. So tu sifat manusia lah. Dia just tak suka pada orang dominan. Dia tak suka orang lebih tinggi dari dia kan. Dia jealous, dia hasad dengki kan. Bukan hanya hasad dengki tu berada antara orang-orang luar, tapi hasad dengki tu juga berada di antara kalangan adik-beradik dan keluarga kan, ada kalanya. Sebab hasad dengki tu ada pada sifat manusia kan, sifat mazmumah, sifat yang ada pada Abu Jahal dan Abu Lahab kan. So tuan-tuan, cerita dia orang yang dominan ni selalunya kena tindas lah kan. Orang akan cuba jatuhkan dia lah kan. Tu biasalah. So ada pengalaman FY kan. FY dah pergi kat mana-mana kan, kat banyak tempat lah kan. Kerja kat company A, company B, belajar dekat institusi A, institusi B. Selalulah kena pinggir, selalulah kena tindas kan. Walaupun FY hanya jalankan benda-benda yang baik kan, buat benda-benda yang baik kan. Tapi manusia macam itulah kan. Tak ada buat apa kan, asal dengki dia kan, sifat dia nak jatuhkan orang tu perkara biasa. Tapi kena fikir, kadang-kadang kita nak buat sesuatu, nak jatuhkan orang kan, tapi kalau Allah tak izinkan, kita tak jatuh juga. Betul tak? Sebab dia hanya bergantung pada keizinan Allah Ta'ala. Dan apabila anda ditindas, dalam apa keadaan sekalipun kan, pilihlah jalan untuk ikut Al-Quran dan Sunnah, jalan penyelesaian dia. FY selalu macam tu. Setiap kali kalau kena tindas ke, kena buat apa kan, bersabar, mendirikan solat, berusaha berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memelihara lah, dan FY pastikan FY sentiasa berada dalam kebenaran lah kan. Sebab kebenaran tu akan menang, dan fitnah, mengadu domba dan benda-benda yang salah tu akan kalah kan. Itu pengalaman FY. So tuan-tuan, dalam apa keadaan pun berserahlah kepada Allah kan. Gunakanlah saranan-saranan dalam Al-Quran, ikut hukum hakam yang disarankan dalam Islam. Alright, itu saja pesanan FY. Baik.